buat Lila Ar-Rashidin adalah lebih kepada memberi khidmat nasihat ataupun yang kita namakan sebagai konsultan lah. Konsultan okay. Yang mana kita bagi nasihat melalui pendekatan yang kita buat dalam satu blueprint keuangan yang kita buat yang kita namakan sebagai Syariah Asset Solution. Syariah Asset Solution dengan menggunakan undang-undang ataupun akta sedia ada di dalam Malaysia, iaitu antaranya adalah akta IFSA ataupun akta yang kita kenali sebagai akta takaful yang sebelum ni dan sekarang dikenali sebagai akta IFSA 2013. Jadi berdasarkan undang-undang yang sedia ada ataupun akta yang sedia ada, kita menggunakan satu pendekatan yang unik lah, yang kita jadikan sebagai blueprint kepada klien-klien kita dalam objektif utama, iaitu kita ada 3 benda yang utama yang kita bawa. Pertama adalah kita nak memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapat perlindungan ke atas kehidupan yang sedia ada, malah lebih baik daripada semasa kita ada, melalui melindungi keluarga yang sedia ada. Keluarga selamat, terjamin. Apa semua itu yang pertama tujuan kita. Yang kedua, kita menyusung, malah kita bukan menyusung, kita menggandakan dalam tempoh yang sama. Bagaimana untuk kita punya prospek ataupun klien-klien menggandakan aset yang sedia ada tanpa buat benda susah payah, dengan menggunakan khidmat kita menggandakan aset sedia ada untuk jadi lebih besar dalam sekadar yang mengikut undang-undang dan patuh syariah. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita nak mewujudkan satu geran wakaf dengan kaedah yang lebih efisien, dengan kaedah yang lebih selamat kepada klien kita, malah menjadi satu benda yang besar supaya harta yang kita ada sekarang ni bertambah untuk menghasilkan nilai wakaf yang lebih besar dan efisien. Jadi 3 benda lah. 3 benda yang kita utamakan. Pertama, kita jaga family. Kedua, kita gandakan harta yang kita biasa dengar, yang kita sebut awal tadi lah, masalah pertikaian, masalah melibatkan proses yang complicated, pencairan kompleks. Jadi kita lindungi keluarga tu. Dari segi yang pertama, insya-Allah tidak akan berlaku benda itu kepada waris klien tu tadi. Yang kedua, kita susun betul-betul bagaimana harta yang sedia ada yang kita kumpul selama ni, yang kita bekerja keras, yang kita bina aset, ada orang ada tanah, ada orang ada bangunan, rumah kedai apa semua. Bagaimana kita nak susung tu tadi supaya teratur dan memberi kesan boleh ditinggalkan sebagai legasi, dan dalam masa yang sama kita gandakan harta dia dengan menggunakan akta sedia ada ataupun menggunakan idea kita dalam blueprint yang sama yang kita katakan Syariah Asset Solution tadi. Dan yang ketiga tadilah kita nak infak dan wakaf lah, gandakan. Sebab wakaf ataupun benda-benda yang melibatkan kebajikan ni tidak ada istilah cukup. Jadi kita akan buka benda ni kepada klien-klien kita bahawa kalaulah kita dah existing, kita dah infak sampai 1 juta, 2 juta, why not? Kalau dengan kaedah blueprint yang kita ada, boleh menggandakan lagi tanpa kita menyusahkan kita dengan memanfaatkan harta yang sedia ada. Maksudnya kita sistem yang lebih mewujudkan harta infak tanpa mengganggu harta sedia ada. Dan itulah visi yang menjadi satu semangat kepada pasukan Ar-Rashidin